Ada seorang lelaki ni buat eksperimen paling gila. Benda yang tak pernah siapa pun berani cuba. Bayangkan dia berdiri betul-betul depan anaconda gergasi, sengaja nak kena telan hidup-hidup. Tapi apa yang jadi lepas tu memang langsung tak masuk akal. Hai guys, King kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Jadi hari ni King nak cerita tentang seorang lelaki bernama Paul Rosoli. Nekat buat benda yang langsung tak masuk akal. Dia nak bagi diri dia kena telan hidup-hidup dengan seekor anaconda gergasi. Benda ni bukan sekadar aksi untuk cari publicity atau nak tunjuk siapa paling berani, tapi ada satu tujuan besar di sebaliknya. Paul ni dah lama bekerja dalam pemulihan hutan hujan Amazon. Dia sendiri nampak depan mata macam mana pokok-pokok tua ditebang tanpa kawalan. Sungai jadi tercemar, haiwan-haiwan yang dulu bebas berkeliaran kini makin hilang habitat. Anaconda hijau spesies ular terbesar dunia itu pun makin susah nak jumpa. Masalahnya, dunia luar tak ambil kisah langsung. Orang lebih sibuk dengan hal sendiri. Dan isu pemusnahan alam sekitar ni macam tak ada siapa pun peduli. Jadi dia fikir kalau dia buat sesuatu yang betul-betul ekstrim, yang boleh buat orang tergamam, mungkin mesej dia akan sampai. Dan dari situ kesedaran tentang betapa seriusnya keadaan Amazon ni boleh tersebar luas. Sejak berita ni tersebar, satu dunia mula bercakap tentang dia. Serius ke dia nak kena telan? Macam mana dia nak survive? Apa yang jadi lepas tu? Orang ramai tertunggu-tunggu nak tahu apa yang bakal berlaku. Paul dengan tim dia memang tak buat kerja cincai. Berbulan-bulan diorang redah hutan Amazon, kena hujan, kena redah rumput, berdepan dengan serangga berbisa lagi. Tapi ni semua semata-mata nak cari anaconda paling besar untuk eksperimen gila ni. Masalahnya, anaconda ni bukan jenis ular yang senang nampak. Diorang ni raja penyamaran. Boleh menyelinap dalam air atau bawah daun tanpa orang sedar. Jadi memang ambil masa berbulan-bulan lah untuk jumpa. Tapi lepas puas diorang pusing merata cari, akhirnya diorang jumpa juga seekor anaconda betina lebih 6 meter panjang dia. Tapi masalahnya, ular sebesar ni bukan jenis yang senang dikawal. Sekali diserang, habis badan boleh remuk kena lilit. Sebab tu Rosoli tak boleh ambil risiko ni sesuka hati. Jadi masa dia jumpa anaconda tu, dia dah ready pakai suit khas yang direka untuk lindung diri dia dari tekanan maut lilitan ular tu. Suit ni bukan setakat tebal, tapi direka khas untuk tahan tekanan kuat dari lilitan anaconda tu. Walaupun baju ni agak tebal dan keras, Paul masih boleh bergerak dengan mudah. Tapi apa yang paling penting, ada sistem bekalan oksigen. So kalau dia betul-betul masuk dalam perut anaconda tu, sekurang-kurangnya dia masih boleh bernafas sementara nak tunggu tim dia selamatkan dia. Bila eksperimen dah start, Paul slow-slow pergi dekat anaconda tu. Tapi masalahnya, ular ni relax je. Langsung tak ada tanda nak serang. Macam tak heran pun ada. Jadi nak tak nak, Paul terpaksa buat gaya macam dia ni mangsa. So dia pun gerak slow-slow, pura-pura jadi lemah dengan harapan anaconda tu tertarik dekat dengan dia. Dalam beberapa minit kemudian, tiba-tiba ular tu terus terkam dia. Masa ni, bahagian kepala suit Paul kena gigit. Lepas tu anaconda tu mula belit badan dia kuat gila. Masa ni barulah Paul rasa betapa dahsyatnya belitan anaconda tu. Otot dia makin mengetat, makin menghimpit sampai Paul rasa badan dia macam nak patah. Korang pun tahu kan, kalau ular dah lilit ni memang bahaya. Boleh patah tulang manusia tu. Jadi sepanjang diorang mulakan eksperimen ni, semuanya dah direkod dalam dokumentari Eaten Alive. Dari misi untuk cari anaconda paling besar yang diorang boleh jumpa, persiapan suit khas yang kononnya boleh lindung Paul, sampailah waktu yang ditunggu-tunggu untuk masuk dalam cekaman ular tu. Waktu ni, tim dia memang rakam setiap detik tu untuk tunjuk dekat dunia luar. Bila dokumentari ni keluar, orang ramai terus bagi reaksi macam-macam. Ada yang kagum kata Rosoli ni berani tahap luar biasa. Sanggup buat eksperimen yang tak pernah dibuat orang. Diorang anggap ni satu cara unik untuk tunjuk betapa pentingnya usaha pemeliharaan hutan hujan Amazon ni. Tapi, tak semua yang setuju. Ramai juga yang kecam. Bagi diorang, ini bukan eksperimen sains. Ini cuma satu gimmick bahaya untuk tarik perhatian orang ramai. Jadi diorang fikir kalau buat benda gila ni confirm orang ramai tengok. Yang paling tak puas hati tu orang-orang yang memang kuat fight untuk hak haiwan ni, especially PETA. Diorang ni organisasi besar yang memang tak boleh tengok haiwan kena macam ni. Lagi-lagi dalam eksperimen yang tak masuk akal ni. Jadi diorang hentam habis-habisan kata eksperimen ni tak beretika langsung. Diorang bukan marah sebab Paul sanggup bahayakan diri sendiri, tapi sebab eksperimen ni melibatkan haiwan liar. Diorang percaya anaconda tu tak sepatutnya dipaksa terlibat dalam benda ni. Ular tu bukan bahan eksperimen, dan kalau betul Paul nak selamatkan hutan hujan ni, kenapa kena ganggu hidupan liar? Kenapa tak cari cara lain yang lebih faedah? Walaupun eksperimen ni penuh dengan kontroversi, Paul tetap teguh dengan keputusan dia. Dia tahu ramai yang kecam kata eksperimen ni tak beretika sekadar nak cari perhatian. Tapi bagi dia, benda ni bukan sekadar aksi berani kosong, tapi dia nak dunia sedar betapa teruknya keadaan hutan hujan Amazon yang makin musnah sebab pembalakan haram dan pembangunan yang tak terkawal ni. Bagi Paul, kalau dia buat benda biasa, orang tak
takkan ambil peduli. Tapi kalau dia buat sesuatu yang betul-betul luar biasa, sesuatu yang orang tak pernah tengok, barulah ramai orang nak tengok kan. Jadi dia nak semua orang faham kenapa pentingnya kita lindungi ekosistem yang makin terancam ni. Dan sampai sekarang, Paul masih aktif dalam usaha pemeliharaan. Dia tak berhenti dekat situ saja. Dia terus turun padang, masuk hutan, berkempen, sedarkan kesedaran, guna pengalaman dia sendiri dekat sana untuk bagi dunia faham kenapa kena jaga hutan hujan ni sebelum terlambat. Sebab bila hutan hilang, bukan sekadar pokok yang tumbang, tapi seluruh ekosistem termasuk kita yang akan terima akibatnya. Jadi eksperimen Paul ni mungkin tak jadi macam apa yang orang bayangkan. Tapi apa yang dia target tu dia dapat lah. Walaupun ada yang suka, ada yang marah, tapi sekurang-kurangnya mesej dia tu berjaya sampai dekat orang lah. Kim rasa cukuplah sampai sini je story kita untuk hari ni. Kalau korang belum subscribe, cepat-cepat tekan butang subscribe dan jangan lupa on lonceng notification supaya tak terlepas video baru. Terima kasih juga sebab sudi dengar cerita ni sampai habis. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.